Perasaan anda bila bergelar juara G1 Champion? Wish, Ha. perasaan Ha. biasa je. Tak ada. Hmm. Biasa-biasa. Ha. Yeah. Saya menang motor, Mak. Saya menang motor. For real. Perasaan dia memang time dia announce time menang itu lah, time kat IOI kan. Shock lah. Bukan shock je, bukan shock terkejut. Shot terkejut. Like Excited. menang ya. Menang Lepas tu malam tu kan dah habis interview apa semua pukul 8. Lepas tu 7:30. balik pun macam Tu lah. apa tiba-tiba jadi ni. Balik dia orang habis pukul 7:30 tu kan. Ya betul-betul. Saya masih dekat dia punya stage tu. 9:30 baru balik. Oh. Duduk kat situ. Masih betul fikir, ke? Macam tak percaya. Macam tak Betul ke? percaya. Betul ke kan? Macam tu lah. Okey Saya je. dia. Tapi macam sebab Beyblade X baru start kan? Beyblade X betul baru start. Baru start. Baru terracun. Baru terracun. Baru terracun, So Wow. mesti rasa macam Wish. mesti macam excited kan? Excited Betul. and then tak sangka kan? Betul. Wakil Malaysia. So masa nak wakil Malaysia tu dia proses dia susah tak? Macam kita nak pergi ke Jepun tu. Like macam Proses dia ha, nak beli tiket apa semua lah. ha, Tu biasa lah. biasa. Lain semua semua handle lah. Dia handle Kira. Kira handle. So Okay. Kira handle lah. okay lah. Dia tak ada. handle lah. Ah. So dapat free trip lah pergi Jepun. Yeah boy.